Aduh, macam mana ni? Aku dah kena tumpang kelas lain, dah kena minta sign. Lepas tu nak kena pergi berbicara lagi. Macam mana Nak buat macam mana? Kan nak belajar. Ini semua ketentuan qada dan qadar. Sabar. Sabar. Saya nak tanya, Puan Aisyah ada tak kat sini? Saya nak jumpa dia lah sebab saya ada hal untuk bincangkan pasal saya punya nak tumpang kelas ni. Maaf, Puan Aisyah ada kelas sekarang ni ya. Awak balik dulu, petang datang. InsyaAllah petang dia ada. Tanya Puan Siti ada tak? Sebab saya nak minta sign untuk form tumpang kelas ni. Oh, cari Puan Siti. Maaf, Puan Siti ada mesyuarat masa sekarang. Aduh, dah nak kena datang petang pula. Kenapa Video ini menerangkan secara ringkas cara menggunakan iClass Innovative Class Sharing Application, iaitu aplikasi digital Jabatan Pengajian Am Politeknik Seblang Perai bagi memudahkan permohonan menumpang kelas. Pertama, pelajar boleh mengakses iClass melalui laman rasmi PSP. Kemudian, pergi ke bahagian pengumuman dan klik poster iClass. Pelajar juga boleh mengimbas kod QR yang disediakan untuk akses lebih pantas. Setelah masuk ke halaman utama, pelajar akan melihat menu proses menumpang kelas. Langkah pertama, pilih kursus yang ingin ditumpang dan semak maklumat kelas seperti saiz kelas, hari, masa dan nama pensyarah. Langkah kedua, dapatkan email penasihat akademik mengikut jabatan masing-masing. Langkah ketiga, isi borang permohonan menumpang kelas dengan lengkap termasuk sebab permohonan dan muat naik jadual individu. Akhir sekali, klik submit dan semak keputusan permohonan melalui email. Keputusan akan dimaklumkan kepada pelajar, penasihat akademik, pensyarah kelas asal dan pensyarah kelas baharu. Dari aspek penjimatan, iClass menunjukkan impak yang signifikan di mana masa pelajar dapat dikurangkan daripada 50 jam hingga ke 8.3 jam, iaitu penjimatan sebanyak 41.7 jam. Masa pensyarah pula berkurang daripada 16.7 jam kepada 5 jam, iaitu penjimatan sebanyak 11.7 jam. Dari aspek kos pula, pembangunan iClass dilaksanakan secara dalaman dengan menggunakan platform digital sedia ada tanpa kos pembangunan tambahan. Kos cetakan borang juga dapat dikurangkan daripada RM20 kepada RM0, manakala kos pembangunan dan kos per inovasi adalah RM0. Kesimpulannya, iClass ialah inovasi digital yang praktikal, mesra pengguna dan berimpak tinggi dalam memperkukuh pengurusan akademik institusi. Daripada proses manual kepada ekosistem digital, iClass bukan sahaja menjimatkan masa dan kos, malah meningkatkan ketelusan, integriti dan kecekapan tabir urus akademik. Dengan potensi untuk diperluaskan ke institusi lain, iClass diyakini mampu menjadi model inovasi pengurusan akademik yang sistematik, telus, efisien dan boleh diperluas. Sekian, terima kasih.